Assalamualaikum. Selamat petang. Hello. Alright, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan continue live matematik dengan saya. Study Maths SPM ataupun SMS, short form dia. Study Maths SPM SMS dengan saya, Cikgu Yana. Okay, siapa yang first time join live saya, ni jadual live saya. Setiap minggu saya buat live 2 kali. Hari Selasa, hari ni 9 suku sampai 10 suku dekat TikTok Fast Track Academy. Hari Jumaat nanti 9 suku sampai 10 suku juga dekat TikTok Yana Fast Track. So seminggu jumpa saya 2 kali. Okay dah? Okay, sementara kita tak mulakan lagi tu, boleh nak get ready dengan kalkulator, alat tulis, buku nota, nak ajak kawan-kawan. Cepat. Saya live daripada pukul 9 suku sampai 10 suku. Macam ni, cikgu baru sangat-sangat start. Baru seminit. Cepat, come on. Nak ajak kawan-kawan ke malakah? Once kita dah start, cikgu ulang balik boleh tak? No more. Tak rajin nak ulang-ulang. Okay? Cepat, let's go. InsyaAllah hari ni kita akan continue our last question untuk kertas 2 section C. This is our last question. Lepas habis yang ni kita masuk set yang ketiga. Soalan objektif. Seperti yang semua sedia maklum, soalan objektif ni dia menarik. Sebab apa? Dia best untuk kita ulang kaji sama-sama sebab dia ada topik form 1 sampai form 5. Bagi korang yang hilang ingatan lower form tu belajar apa tu, bolehlah kita ulang kaji sama-sama. Cikgu ajar matrix? Tak nak. Saya bincang soalan. Kalau soalan tu tajuk matrix, kita discuss lah matrix. Kalau soalan tu tajuk sekian-sekian-sekian, kita discuss lah tajuk sekian-sekian. So dia tak boleh request topik. Semua soalan tu, semua topik tu berdasarkan soalan. Okay, kita buat soalan ni set model ala-ala SPM. So dia ada objektif, bahagian subjektif, bahagian A, bahagian B, bahagian C. So semua topik dia ada. So tengoklah topik apa yang dia keluar tu. Alright. Okay, kalau ada, rezeki awak. Kalau tak ada, bukan rezeki awak. Okay. So hari ni kita akan continue dengan this question first before kita masuk a next set objective question paper 1. Ni soalan dia. Kejap, kenapa dia tak berapa nak clear Ni, okay lah tu. Alright, okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this topic untuk hari ni. Puan Rasimah memiliki sebuah rumah banglo di Taman Nusajaya. Dia telah memilih mantel jenis B untuk dipasang di rumahnya. Pada bulan Mac, meter di rumahnya menunjukkan penggunaan elektrik sebanyak 530 kilowatt joule. Diberi bahawa baki penggunaan elektrik yang melebihi 300 kilowatt joule dalam tempoh sebulan akan dikenakan caj tambahan, iaitu cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Okey, itu situasi daripada soalan. Lepas tu dia bagilah jadual kita untuk 200 kilowatt joule yang pertama, ini dia punya kadar. Untuk 100 kilowatt per joule, untuk seterusnya ini dia punya kadar. Selebihnya ini dia punya kadar. So soalan tanya hitung jumlah bil elektrik bulan Mac untuk Puan Rosimah. Macam mana? Okay. Basically this is how we calculate our bill electric. Inilah cara kita kira bil elektrik kita sebenarnya. Tapi seperti yang semua sedia maklum, bermula Julai hari tu, bil elektrik kita dah tukar tarif. Tapi sebelum bulan Julai hari tu, macam ni lah cara kita kira bil elektrik kita. Okay, so jom kita kira bil elektrik kita. Macam mana ni? Bil elektrik kita, bil elektrik dia. Alright, okay. So, bil elektrik dia pada bulan Mac tersebut iaitu 530 kilowatt per joule. So, 530 ni kita kena pecah. 200 kilowatt per joule yang pertama, ini kadar dia. 100 kilowatt per joule yang seterusnya, ini kadar dia. Selebihnya itu.
Okay, jom kita kira. Cukup tak 530 tu dekat sini? Okay, 530 kita tolak 200 kilowatt per joule yang pertama. Ada lagi balance 300. Maksudnya 200 kilowatt per joule yang pertama ni kita kena kira lagi. Lepas tu 100 kilowatt per joule yang seterusnya ni kita kena kira juga. Ini 100 je kan? So kita tolak siap-siap 100. Balance dia ada lagi 230 tu yang ni. Kiranya yang ni kita ambil 200. Ini 100. Yang ni kalau ikut dia punya bacaan takrif dekat rumah dia ni, sini bukan 300. Balance dia iaitu ada lagi 230. Baru ikut yang ni. Okay, yang dia bagi kat sini reference kita. Macam tu. Takrif kena darab dengan kadar kan? Betul? Lepas kita dah ambil bacaan takrif dia ni, ini yang kita dah pecah. Bila kita total up this three, you will get this one. Inilah bacaan takrif untuk bulan Mac tersebut kat dia. Okay, kita kira dulu. 200 darab ini dapat berapa? Berapa ringgit dia kena bayar yang tu? Ini berapa ringgit? Ini berapa ringgit? Kira dulu ini. Kejap lagi baru kita tengok syarat dia kat situ. 200 darab 0.263. Yang ni awak akan dapat RM52.60. Yang ni 100 darab dengan 0.327. Awak akan dapat RM32.70. Manakala yang selebihnya ni 230 darab dengan 0.468. Awak akan dapat 107.64. Okey. Ini kalau kita kira biasa. Maksud cikgu kira biasa tu, kalau dia tak ada charge apa-apa, inilah settle. Total up ni itulah jadual dia, itulah bill dia bulan elektrik untuk bulan tu. Tetapi, kembali kepada kehendak soalan, cuba tengok kat situ. Diberi bahawa baki penggunaan elektrik yang melebihi 300. Lebih tak 300 tadi? Lebih. 200, 100. So lebih, yang mana yang lebih ni? Yang ni yang lebih. Yang lebih 300 ni what happen? Dia kata yang lebih tu akan dikenakan charge tambahan, iaitu cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Maksudnya kita kena buat apa ni? RM107.64 darab dengan 6% tambah dengan yang ni. Betul? Okay, good. Thank you, Apik. Okay, betul? Okay. Yang dia cakap 6% tu charge tambahan. Maksudnya kita kena kira asing. Jangan kacau yang ni. Kita tambah add on kat bawah ni. Add on. Kenakan charge 6% kepada yang lebih. Yang lebih tu yang ni. Ambil ini amount yang kita dah kira tadi. 6% darab dengan this one. Dapat berapa? Macam tu. Ni cikgu tunjuk step by step. Tapi kalau awak dah pro boleh kira terus. Okay, 6% darab dengan yang ni RM107.64. Awak akan dapat alahai RM6.46. This one dia punya charge perkhidmatan 6% tu. Adakah cukai elektrik? Bukan cukai elektrik. Yang ni bil elektrik. Dia kenakan cukai perkhidmatan, bukan cukai elektrik. Bil elektrik yang digunakan cukai perkhidmatan 6% tu. Yang ujung ni je kena cukai dia sikit je. So macam mana kita nak kira bil elektrik kita tu? Berapa kita guna yang ni? Ni. This one tambah this one tambah this one baru tambah this one. Yang ni lah kita punya charge perkhidmatan tadi, add on tu. Total up semua,
Dah siap. Itulah dia punya bil elektrik bulan tu. Dulu cara kira bil elektrik kita macam ni. Tapi bermula bulan Julai hari tu kita dah ada takrif bil elektrik yang baru. Awak boleh check dekat website TNB. Kalau tengok kat bil elektrik awak sekarang pun awak boleh tengok dah. Bacaan takrif dia tak ikut dah macam ni. Kalau dulu ada macam ni, 200 kilowatt per joule yang pertama berapa, seterusnya berapa. Tapi bermula bulan Julai 2025 hari tu, dia tak ikut macam ni dah. Takrif dia lain sikit. Boleh tengok dekat bil elektrik awak. Nanti, okay? Tu sekadar info tambahan je. So, soalan nak apa ni? Kira jumlah bil elektrik bulan Mac. Kita kira je lah. Bil elektrik dia total up semua ni. Awak total up terus. Ini tambah ni, tambah ni, tambah ni. Dah siap. Dapat berapa? RM199.40. Okay, cikgu tambah ni dengan cukai perkhidmatan this one. Nasihat saya, okay, soalan ni dia pernah keluar dekat trial Penang ke Kedah tah baru ni. Ada soalan yang macam ni. Bil elektrik, kan? Trial baru ni ada soalan bil elektrik macam ni. Trial Kedah ke trial Penang kan, tak salah saya. Macam ni. Okay, soalan dia senang je. Kira ni. Lepas tu baru ada charge perkhidmatan tu yang add on. Careless yang awak selalu buat ialah awak pi darab tu kat sini 6%. Salah. Jangan darab 6% kat sini. Ambil jawapan lain tu letak kat bawah. Sebab bila awak darab 6% kat sini, awak terlupa nak kira. Yang ni tak kira. So itu careless dia. Maksudnya nanti awak kira ini, tambah charge je. Yang ni tak kira. Jadi murah lah bil elektrik dia. So cannot. So kalau nak selamat, kira ini dulu, kira ni dulu, semua dah settle. Tambah lagi satu kat bawah iaitu dia punya charge perkhidmatan, which is 6% bagi yang lebih. Yang lebih tadi this one darab. Ini je dia punya charge. Total up semua. Okay? Dah siap. Soalan ni dia suka keluar juga ni. Untuk cukai, selain daripada tajuk yang selalu famous keluar dalam tajuk cukai ni, kita tahu cukai pendapatan selalu masuk kan. Lepas tu cukai apa lagi? Road tax, cukai jalan. Lepas tu yang ni dia suka masuk juga. Kalau dalam tajuk cukai lah. Okay? Satu. Pintu, betul pintu. Tapi pintu tu jarang sikit. Pintu, tanah, itu biasa-biasa je. Yang famous on top, cukai pendapatan, cukai jalan, road tax dengan yang ni. Yang ni famous sikit. Yang pintu, tanah, jualan lah apa tu, biasa-biasa je. Sikit-sikit je yang tu. Okay? Soalan trial ke ni? Tak. Ini soalan set model ala-ala SPM. Okay, dia ada paper 1, paper 2, bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okay, settle. So this is the question from section C, kertas 2. Habis. Nampak kat bawah tu dia tulis kertas peperiksaan tamat. Okay. Kita dah settle. Ini adalah soalan set kedua. So next kita akan masuk set ketiga. Start daripada awal balik. Objektif. So nanti dalam exam ada keluar macam ni lah. Ding 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 ding. Kertas SPM. Dia tak tulis dalam model ni. Kertas 1. Masa menjawab 1 jam setengah. 1 jam 30 minit. Jangan buka kertas peperiksaan ini sehingga diberitahu. Pengawas peperiksaan baca ni. Okay. Adakah anda sudah bersedia? Awak ada lagi sebulan je ni kan? SPM awak 1 hari bulan 12. Cantik tarikh tu. Pagi paper 1, petang paper 2. 1 hari bulan 12 untuk Maths SPM 2025. So, ding. Okay, ready? Let's go. Ini kertas model SPM je. It's not a trial. Takutlah cikgu. Kalau takut saja,
Tak ada action tak best. So inilah action kita. Kita study sama-sama. Okay. Sambil-sambil kita buat soalan tu, kita study lah tu. Okay lah tu, santai-santai je. Okay, kita start dengan soalan objektif dulu. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Paper 1. Bundarkan. Okay, this one tajuk form 3. Awak belajar waktu form 3 dulu. Bundarkan sifar perpuluhan sifar 6699 betul kepada 3 angka bererti. 3 significant figure. A, B, C, D. Let's go. Very easy question. Soalan objektif daripada form 1 sampai form 5. Semua tajuk dia keluar. So inilah masa dia untuk kita study. Nombor 1, D. Nombor 1, D. Betul? Sebab? Okay. Ya, cikgu tunjuk bagi siapa yang hilang ingatan. Let's go. Sifar perpuluhan sifar 6699. Okay, bila dia nak 3 angka bererti, kita kena ingat. Okay, untuk angka bererti, dia ada 2 jenis soalan. Sama ada dia bagi nombor bulat. Nombor bulat tu macam mana cikgu? Nombor biasa yang tak ada pecahan, tak ada perpuluhan tu. Yang tu kita panggil nombor bulat. Ataupun lagi satu, dia akan bagi dalam bentuk perpuluhan. Okay, kalau nombor bulat, awak ingat X, O, X. Apa benda ni cikgu? Maksudnya kalau kosong kat depan tak kira, kosong kat tengah kira, kosong kat belakang tak kira. Ini untuk kosong. Selain daripada kosong, confirm lah dikira. Okay, ini untuk nombor bulat. Manakala untuk nombor perpuluhan, awak ingat X, O, O. Maksudnya, kalau kosong kat depan tak dikira, kosong kat tengah kira, kosong kat belakang pun kira. Okay, ini untuk angka bererti. Nombor bulat dengan nombor perpuluhan. Yang cikgu tulis XOX dengan XOO ni untuk kosong. Angka selain sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semua confirm dikira sebagai angka bererti. Okay? Okay. So sekarang ini kategori nombor perpuluhan. This one. Means kosong kat depan tak kira. Kosong kat tengah dan belakang kira. Okay. Ni kosong kat depan. Maksudnya ini tak kira, ini tak kira. Soalan nak 3 angka bererti kan? So daripada sini baru kira. 1, 2, 3. Dia nak takat tu je. 9 belakang ni tak mau. Bila kita tak mau, kita kena remove. But before that, kita kena round off dulu. Kita kena bundarkan. Ingat kan sekolah rendah dulu kita belajar bundarkan. 9 ni nombor kaya ke nombor miskin? Kalau kita bundarkan dia jadi apa? Cerah sikit. Okay. 9 ni kategori nombor kaya. Kalau number yang more than 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni nombor kaya. Okay, what happen dengan nombor kaya ni? Sebelum kita nak remove dia, you kena plus 1 dekat sini. Dekat the last digit yang dikira tu. Okay, so bila kita tambah 1 kat sini, cuba awak tengok. 9 tambah 1, 10. 10 kita tak boleh tulis kat ujung ni 10, cannot. Kita buat macam bentuk lazim biasa. Sini kosong, 1 bagi kat depan. 6 tambah 1, 7. Sini 6. Kosong ni masih lagi ada. So this is the answer. Macam tu. Lebih daripada 5 kena tambah 1. Kalau bawah daripada 4 tu tak payah buat apa-apa. Okay, settle. Angka bererti. Okay, next question, nombor 2. Ungkapkan sebagai nombor dalam asas 7. Okay, bila soalan bagi macam ni, awak tak perlu susah-susah tekan kalkulator. Kenapa? Okay, cuba dulu. What is your answer? Soalan nombor 2. A, B, C, D. Nampak kan soalan? Ini 704, ini 702.
C. Betul? Pandai. Okey, macam mana kita nak jawab cikgu kalau soalan macam ni? Okey, awak ingat, okey, kan yang kalau dia bagi nombor macam ni, kita sebut dia sebagai nilai digit dengan nilai nombor, which is 7 kuasa 4 tambah 3 darab nenek ni apa ni? Okey, ingat tak kalau nombor biasa, kalau kita nak tukar asas, kita kena tulis macam ni kan? Ni kita panggil nilai nombor. So macam mana kita nak combine jadi macam ni ni? Okay, 7 kuasa 4, 7 kuasa 2. Yang ni penting. Apa yang pentingnya cikgu? Sebab kedudukan nombor tersebut. Kita nak tahu digit tu duduk kat mana. Ingat tak kalau kita susun nombor macam ni. Okay, katakanlah ini untuk asas 7. Belakang ni digit position untuk 7 kuasa 0. 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3, 7 kuasa 4. Okey, yang cikgu tulis ni position sahaja. Okey, 7 kuasa 4. Ada tak? Ada cikgu. Tapi dia tak tulis depan ni nombor apa-apa. Bila dia tak tulis nombor apa-apa, maksudnya 1. Okey, settle dah guna dah. Sak. Okey, lepas tu ni 7 kuasa 2. 7 kuasa 2 ada? 7 kuasa 2 depan ni nombor 3. Maksudnya position 7 kuasa 2 ni 3. Okey, dah guna dah. Sak. Cikgu, tak ada pun yang lain 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 3 tu. Yang 2 ni, yang siapa punya? 2 ni siapa punya? 2 ni ujung sekali punya. Kenapa? Sebab kalau 7 kuasa 0, cuba awak tekan kalkulator. Any number to the power of 0, sebarang nombor kuasa 0 dia akan dapat 1. So dia sama je lah. Macam 2 darab 1 dapat 2 balik. 2 darab 7 kuasa 0. So kalau any number dekat ujung macam ni, maksudnya dia milik orang belakang sekali. Done. Inilah angka-angka yang kita ada. Yang tak ada ni, letak 0. Sama tak jawapan? 1 sifar 3 sifar 2. Macam tu. Tak perlu pun tekan kalkulator. Okay? This one untuk nilai nombor. Asas nombor tu ditukar. Okay, settle. Deng. Lama, soalan nombor 3 ni cikgu skip. Sebab, okay, soalan nombor 3 ni, okay, kita baca dulu lah. Sekejap cikgu explain kenapa cikgu skip. Okay, rajah 1 menunjukkan harga bagi 2 tali pinggang jenama dalam asas yang berbeza. Yang ni RM225 asas A. Dia tak bagi tahu asas dia apa. Ini RM1,121 asas B. Diberi bahawa harga bagi kedua-dua tali pinggang tersebut adalah sama dan nilai A lebih besar daripada nilai B. Yang ni lagi besar daripada ni. Okay, tentukan nilai AB. Dia suruh kita tentukan ini asas berapa, ini asas berapa. Macam mana kita nak jawab ni cikgu? This one kena try and error satu-satu. Bila soalan yang try and error kena satu-satu ni, kita skip dulu, kita tinggal dulu. Kalau kita ada extra masa nanti baru come back. Okay, ini dalam exam mesti dia akan ada punya soalan yang kena try and error macam ni. Okay, so yang ni kita tinggal start dulu. Sebab awak kena try satu-satu. Ini kalau asas 6 dapat berapa? Ini kalau asas 8 dapat berapa? Ini kalau asas 8 dapat berapa? Kena try satu-satu, lambat. So tinggal start dulu. Okay, next question. Okay. This one, very easy question. Awak boleh press your calculator directly. Okay. Sifar perpuluhan sifar 1 sifar 84 tolak 2 sifar 3 darab 10 kuasa negatif 5. How you want to press your calculator? Kalau siapa yang menggunakan calculator 570 MS, dia kena hati-hati sikit. Kalau siapa yang pakai ClassWiz dia dah modern dah. Dia dah upgrade dah calculator tu. Tapi kalau siapa yang pakai 570 MS, hati-hati sikit. Kenapa? Bila nombor yang melibatkan ni, kita panggil bentuk piawai.
Awak kena ingat bentuk piawai ni siapa punya? Ni dia punya. Bila dia punya, you must put bracket. So macam mana nak tekan kalkulator cikgu? Tekan macam ni. Sifar perpuluhan sifar 1 sifar 84 tolak kurungan. 2 perpuluhan sifar 3 darab 10 kuasa negatif 5 tutup kurungan. Baru tekan sama dengan. Kalau 570 ms. Kalau class Swift tak ada masalah. Okay. Yang ni nak tekan yang mana? Yang eksponen kat bawah tu. Tak apalah, cikgu tunjuk. Okay, this one, for example, if you have 570 ms. Yang biasa dulu. Kalau manual cikgu, tak payahlah manual, objektif. Don't waste your time. 0.0010084 minus bracket. Ni cikgu tulis. 2.003 eksponen ni darab 10 kuasa negatif 5 ni awak tekan ni. Nampak ni? Darab 10 kuasa X ni. Inilah kita panggil eksponen. Ni tekan yang ni. Teng. Nampak tu dia jadi macam tu. Lepas tu terus je tekan negatif 5. Close the bracket. Sama dengan. Inilah jawapan dia. B. Betul. Dah siap. Sup. Okay. Yang soalan tekan kalkulator ni tak ada masalah. Okay. Next. Soalan nombor 5. 243 darab 1/3 sama dengan 3 kuasa N. Apakah nilai N? Ini pun sama. This side nampak ni. Semua nombor kan? Tekan kalkulator dulu. Tekan kalkulator yang tu. 243 darab dengan 1/3. Awak akan dapat 81. Okay, so bila kita simplify dia akan jadi macam ni. 81 sama dengan 3 kuasa N. Macam mana kita nak cari nilai N? Kalau pemboleh ubah kita, huruf kita ada dekat atas, kita kena bagi sama bawah. Maksudnya sini asas 3 kan? Sini pun kita kena bagi jadi asas 3. Maksudnya 3 kuasa berapa dapat 81? Kita try and error lah. 3 kuasa 3. 27. Tak sampai lagi. Up sikit. 3 kuasa 4. 81. Okay, so maksudnya 3 kuasa 4 sama dengan 3 kuasa N. Bila asas dah sama, abaikan. So dapatlah N sama dengan 4. Tada, macam tu. Ini indeks. Form 3, bab 1. Okay. Kita ulang kaji. Okay, next question. Deng. MK Form 4 punya cikgu. MK tu apa? Mak. MK tu apa? Nah. Oh, typo. Sorry. Saya pula fikir je. Oh, nak Form 4 punya. Ini kan soalan ala-ala SPM. Bila SPM dia akan campur Form 1 sampai Form 5. So kebetulan je. Tajuk Form 3, tajuk Form 4, Form 5. Okay? Sagi kalau ada jumpa tu kita study je. Okay, this question. Raja 2 menunjukkan ketebalan bagi satu rim kertas A4. Ni satu set kertas A4 tu ketebalan dia 5.4 cm. Dekat situ ada 700 helai. Cari ketebalan dalam meter bagi 25 helai kertas A4 itu. Soalan saya. cm tukar kepada meter. Betul? First step. Okay, very good. Kita tukar dulu. cm nak tukar jadi meter macam mana ya? Betul, kawan awak kata tukar dulu unit cm jadi meter. Macam mana nak tukar cm kepada meter? Darab, bahagi. Bahagi 100. Betul, bukan darab sayang, bahagi. Sebab cm kecil, meter besar. So bahagi. Bahagi 100. Darab tu kalau meter tukar jadi cm.
Besar jadi kecil, darab. Kecil jadi besar, bahagi. Ini bahagi 100. So, 5.4 bahagi dulu 100. Awak akan dapat 0.054. Okay. Lepas dah bahagi 100 tu, nak buat apa pula? Darab dengan 25. Not yet. Belum. Ingat ni, ketebalan ni untuk berapa helai? Tu, clue dia kat situ. Sebelum darab 25 tu, yes. Ketebalan yang kita ada tadi tu untuk 700 helai. So, awak kena bahagi dulu dengan 700. Ni. Tadi 5.4 cm kita bahagi 100 sebab kita nak tukar dalam meter kan. Okay, this one ketebalan untuk 700 helai kertas A4. Kita nak cari untuk satu helai dulu. Kita kena bahagi dulu dengan 700 helai. Jawapan tadi bahagi 700, this one. Ini ketebalan satu helai. Okay, bila kita dah dapat ketebalan satu helai, soalan nak apa? Dia nak ketebalan untuk 25 helai. Baru darab 25. Ambil jawapan tadi, darab 25. Tada, itulah jawapan dia. Macam tu. 1.93 negatif 3. 1.93 negatif 3. D daun. Okay, boleh? Setiap soalan tu kita bincang macam mana nak buat, kena buat apa dulu. Okay. Settle. Kalau saya laju, beritahu Cikgu, sat. Okay, tak apa. Boleh je. Okay, next question. Number 7. Ini basic algebra. Okay, 2 per 5 tambah P tambah 3 sama dengan 3 per P tambah 5. Cari nilai P. This one very simple. Kalau dapat soalan macam ni, first step, kita kena buat apa ya? Macam mana kita nak cari P ni? Apa kita kena buat? First step. Betul jawapan dia A? Okay, very good. Saya nak tahu first step. Kita nak share dengan kawan-kawan kita ni. Kalau dapat soalan macam ni, kita kena buat apa ya? Sebelum nak boleh dapat P tu. Darab silang. Okay, very good. Okay, bila kita nak buat darab silang ni? Okay, kita boleh buat darab silang. Okay, darab silang ni, bila kita nak buat darab silang, bila belah kiri ada satu pecahan, belah kanan ada satu pecahan. Baru boleh buat darab silang. Kalau belah kiri ada 2 pecahan, ada 2, 3 pecahan, cannot. Kalau belah kiri, one side ni ada satu pecahan, belah kanan ada satu pecahan, baru boleh buat darab silang. Okay, macam ni, satu pecahan kan? Okay, boleh buat darab silang. So, kita cross lah. 2 darab dengan P tambah 5. Awak akan dapat macam ni. Yang ni darab dengan yang ni. Awak akan dapat. Yang ni from apa ni? Awak belajar. Yang ni awak belajar waktu form 2. Kembangkan dan faktorkan algebra. Form 2 bab 2. Lepas tu, sebelum kita nak selesaikan, kembangkan dulu. 2 darab P, 2P. 2 darab 5 jadi 10. 3 darab P, 3P. 3 darab 3 jadi 9. Lepas tu, pindah. P dengan P kita put aside. Maksudnya, gabungkan. Sebab kat sini banyak. Sini main sinilah. 3P tolak 2P. Tinggallah 1P. Nombor kat sini 10, sini 9. 9 pindah main sini jadi tolak. 10 tolak 9, 1. That's why kawan awak dapat tadi. P sama dengan 1. Okay. Boleh? Settle. Alright. Kalau di tengah bukan sama dengan tapi simbol lain, boleh ke darab silang? Maksudnya simbol ketaksamaan ke? Inequalities.
Kalau simbol ketaksamaan, boleh juga buat darab silang tapi syarat dia sama macam tadi. Belah kiri satu pecahan, belah kanan satu pecahan. Baru boleh. Kalau tak boleh. Form berapa ni? Boleh tahu? Yang ni sekarang kita buat soalan SPM. Soalan set SPM. Ala-ala soalan model SPM. So, bila soalan macam tu, daripada form 1 sampai form 5, semua ada. This topic form 2 bab 2. Mana pergi 2 dengan 3 tu cikgu? Ni cikgu selesaikan. Ingat tak kita belajar pindah-pindah? 3P. 2P positif. Pindah main sini jadi negatif, tolak. 3P tolak 2P. Tinggal 1P. Boleh, boleh. Ini 10. 9 kena main sini. 10. 9 sini tambah. Pindah main sini jadi tolak. 10 tolak 9. 1. Yang kita belajar pindah-pindah tu, tingkatan 1. Kalau belajar kawan 2 pecahan, belajar kiri pun 2 pecahan. Kalau belah kawan, belah kawan 2 pecahan, belah kanan kot awak typo Belah kanan 2 pecahan, belah kiri 2 pecahan, cannot. Dia syarat dia darab silang ni mesti kiri 1 pecahan, kanan 1 pecahan. Kalau belah kiri ada lebih daripada 1 pecahan, lebih daripada 2 pecahan, kita kena simplify first. Permudahkan dia sampai dia jadi 1 pecahan macam ni. Baru boleh buat darab silang. Selagi dia ada 2 ataupun 3 pecahan in one side, cannot. Okay? Itu syarat kalau kita nak buat darab silang. Okay. Next question. Masih lagi algebra. Yang ni pecahan algebra. Okay. Yang ni basic pecahan awak belajar sekolah rendah. Waktu darjah 5, darjah 6 dulu. Basic pecahan tu dia apply dalam algebra. Dia jadi pecahan algebra like this. Macam mana kita nak selesaikan? Okay. Ayuh kita. Yang ni soalan bahagi pecahan. Samakan bawah. Salah. Samakan bawah tu kalau soalan tambah ataupun tolak pecahan sahaja. Yang ni bahagi sayang. Kalau bahagi tak perlu samakan penyebut. Tak perlu samakan bawah. Darab pun tak perlu samakan bawah. Yang samakan bawah tu kalau tengah ni tambah dan tolak sahaja. Yang ni bahagi kan? So kalau bahagi, yang mana cikgu? Kalau bahagi ingat ni. KCF. Bukan KFC, KCF. K maksud dia keep. Simpan. Pecahan yang pertama ni, simpan, salin. 9M tolak MN kuasa 2 per MN. C maksud dia change, tukar. Bahagi, tukar jadi darab. Lepas tu F ni maksud dia flip. Terbalikkan. Yang atas turun bawah, yang bawah naik atas. So dia jadi macam ni. Ini syarat kalau kita ada bahagi pecahan. Bahagi pecahan ingat ni. KCF. Keep, change, flip. Yang pertama ni keep, salin. C, change. Bahagi, tukar jadi darab. Flip, yang pecahan belah kanan ni, yang atas turun bawah, bawah naik atas. Macam tu. KCF ni untuk bahagi je ke? Ya. Untuk bahagi pecahan. Yang ni untuk bahagi pecahan. Bukan bahagi biasa, bahagi pecahan. Yang ni saya ajak sekolah rendah punya bahagi pecahan. Disebabkan form 2, form 3 sekolah menengah pun ada. Saya apply juga dekat form-form ni. Antara C dengan D. Oh, okey, betul. Okey, lepas dah jadi macam ni, kita kena buat apa pula? Kiranya kalau darab change to bahagi. No. Bahagi je. Bahagi je macam ni. Bahagi tukar jadi darab. Kalau darab tak payah tukar apa-apa. Okey, bila dah jadi macam ni, apa kita kena buat ni? Okey, sebelum kita nak bukan darab silang. Potong silang. Darab silang kalau ada sama dengan kat tengah. Ini tak ada sama dengan kan? So cannot darab silang. Potong silang. Darab silang dengan potong silang lain ya.
Okay, sebelum kita nak potong-potong silang tu, kita kena faktorkan dulu. Kalau darab pun flip ke tak? Ini untuk bahagi sahaja. Bahagi pecahan sahaja. F ni flip, terbalik kan? Okay, kita faktorkan dulu. Okay, yang mana boleh faktorkan? This one. Cuba tengok. Apa yang kita boleh faktorkan? M, cikgu. Cikgu faktorkan M. So, dia akan jadi macam ni. 9 tolak N kuasa 2. Yang ni 6N tak boleh buat apa-apa. 3M tolak MN. Ini pun sama. Ada M. Cikgu boleh faktorkan M. Kat dalam tinggallah 3 tolak N. Okay. Boleh lagi tak faktorkan? Boleh lagi. Nampak? Cuba tengok ni. 9 tolak N kuasa 2. Ingat lagi tak formula yang A kuasa 2 tolak B kuasa 2 tu? Yang ni, cikgu nak tulis kat mana ni? Ni, cikgu buat anak panah. Sinilah. Cikgu conteng tepi ni . Okay. Kalau kita ada nombor yang boleh tukar jadi kuasa 2, means 9 ni kita boleh tukar jadi macam ni. 3 kuasa 2. Tolak N kuasa 2. Kalau sini kuasa 2, sini kuasa 2, tengah-tengah ada tolak. Kita boleh tukar jadi apa? Kita boleh tukar jadi macam ni. Jadi 2 kurungan. 3 tolak N, 3 tambah N. Yang ni boleh guna kalau nombor kuasa 2, huruf pun kuasa 2. Tengah-tengah dia ada tolak macam tu. Yang ni awak belajar waktu form 2, bab 2 juga. Okay. So yang ni cikgu tukar siap-siap lah. Dia akan jadi macam ni. M, 3 tolak N, 3 tambah N. Per MN darab dengan 6N, M, 3 tolak N. Okay, ini hasil yang cikgu dah faktorkan. Okay, bila kita dah faktorkan semua, baru kita boleh potong silang. Kenapa 3 ya? 3 apa? Ni. 9 ini kita boleh tukarkan menjadi 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 tolak N kuasa 2 boleh ditukarkan menjadi begini. Ini ada formulanya. Tingkatan 2 bab 2. Pemfakturan algebra. Kuasa 2 sempurna. Yes, betul. Okay. Bila kita dah settle faktorkan ni, kita boleh potong silang. Ni. M silangkan dengan M sini. Nampak tu? Bersilang kita punya potong. 3 tolak N. 3 tolak N. Silang lagi macam tu. Inilah kita panggil potong silang. Lagi 3 tambah N tak ada dah. Okey, sini 6N, sini MN. N ni kita boleh potong. Dia bersilang belah sini pula. Okey, jadi kalau tak perasan boleh kecilkan lagi jadi tak boleh jumpa jawapan ke? Macam tu lah. Kalau tak jumpa, memang tak jumpa lah jawapan dia. Okey, so lepas kita dah potong-potong ni, cuba tengok apa yang tinggal. Yang mana ada dekat atas, stay dekat atas. Yang mana dekat bawah, stay dekat bawah. So, apa yang tinggal dekat atas ni? 6 dengan ni. Bila darab, last kali kita boleh combine tu. Yang atas, combine. Dia jadi macam ni. Kat bawah, tinggal M je. Inilah jawapan dia. C. Macam tu. Okay? Dah siap. Soalan ni kalau dekat subjektif, dia suka keluar dekat bahagian A. Kalau dia keluar lah. Kalau dia tak keluar, Alhamdulillah. Okay. Settle. Next. Masih lagi algebra. Suka betul dia bagi soalan algebra kat awak. Masih lagi tajuk yang sama. Cikgu tak faham 3MN tolak M. Mana? Ni. 3M tolak MN ni. Okay, ini saya faktorkan. Ni. Kan? Sini ada M, sini pun ada M. Saya keluarkanlah.
tinggallah kat dalam dia 3 tolak N. Betul. Cikgu macam mana nak tahu nombor tu nombor perdana? Ni tajuk lain apa ni? Sat, kita jawab ini dulu. Okay. Diberi P per Q sama dengan 30. Cari nilai 6Q per P. Soalan saya, first step nak buat apa dulu? Cikgu, saya terus 9 nak mandi ni. Ada kena mengenang saya ke awak nak mandi? Cikgu lah hari-hari ke? Tak. Seminggu 2 kali je saya live. Saya beritahu. Kita settle this one first. Okay. Kita nak buat apa? Kalau dapat soalan macam ni, kita nak buat apa? This one very simple. Cari nilai Q dengan P Nope. Dia tak suruh pun cari nilai Q ke P ke. Pindah Q. P tu 30. Nope. Okay, kita buat macam ni. Okay. Yang ni awak tengok ini P per Q. Yang ni Q per P. Tak sama ni. Dia terbalik ni. So, bila dia terbalik, kita kena huru-harakan salah satu. Awak nak hurukan hara mana? Saya ambil yang ni lah. Saya hurukan hara yang ni. Okay. Dia bagi kat kita P per Q sama dengan 30. Kita tak maulah bagi jadi pecahan macam ni. Q ni duduk bawah maksudnya bahagi. Buat naik atas. Dia akan jadi darab. So, awak akan dapat P sama dengan 30Q. Boleh? Okay. Bila kita dah dapat P sama dengan 30Q, kita nak buat apa? Kita masukkan kat sini. Nampak ni dia kata, cari nilai 6Q per P. So, ini soalan dia. Kita ambil lah. 6Q per P sama dengan 6Q per P. P kita ambil yang ni. 30Q. Masukkan. Betul kita masukkan kat sini. Jadi macam ni. Bila dah jadi macam ni, simplify. Q boleh potong atas bawah. 6 bahagi 30 permudahkan. 6 bahagi 30 ini boleh potong. Ini 1, ini 5. So dapatlah jawapan dia 1/5. Betul. Macam tu. Dia simple je. Dia tak suruh pun cari A berapa, B berapa macam tu. Ni kita pindah-pindahkan, masukkan. Dah siap. Okay. Simple je. Okay. Sikit lagi kita sambung. Siapa yang tanya tadi, cikgu live hari-hari ke? Tak. Okay. Saya seminggu saya live 2 kali sahaja. Ni live saya. Ni jadual live saya. Dengan saya, Cikgu Yana, saya live hari Selasa 9 suku sampai 10 suku, sejam je dekat TikTok Fast Track Academy. Hari Jumaat 9 suku sampai 10 suku juga, sejam saja dekat TikTok Yana Fast Track. Itu je. 2 kali je seminggu. Okay, ni hari ni, yang tu hari Jumaat nanti. Nah, jadual saya kecil. Dah, kita nak masuk next question. Sikit lagi. Kita habis 10 suku. Sekarang pukul 10.05. Okay, ada dalam 10 minit lagi. Dah, alright. Next. Soalan seterusnya. Tajuk polygon. Polygon ni kalau in syllabus awak belajar waktu form 2. Form 1 pun ada. Form 1 belajar sikit, form 2 belajar sikit. Okay. Dalam darjah 3, HJKLMN adalah sebuah hexagon sekata. Okay, keyword. H and Q adalah garis lurus. So, cari nilai Y. Soalan saya, first step. What we need to do? (5x tambah x) not yet. Belum. Sebelum tu. Kita kena buat apa dulu? Sebelum nak 5x tambah x tu. Sebelum tu. Step pertama sekali. Cari sudut pedalaman. Betul? Sudut pedalaman yang mana?
Sudut dalam yang mana satu? Hexagon. Yes. Okay. Disebabkan dekat soalan tadi dia ada bagi maklumat kat kita. Hexagon sekata. Apa maksud hexagon sekata tu? Ni yang ni. Hexagon sekata maksudnya sama. Sudut kat sini sama dengan sudut kat sini, sama sudut sini, sama sudut sini, sama sudut sini, sama sudut sini. Itu nama dia hexagon sekata. Okey. Macam apa formula sudut pedalaman hexagon sekata ni ataupun poligon sekata? Formula dia N tolak 2 darab 180 kalau nak cari hasil tambah sudut pedalaman. Kalau kita nak cari jumlah kat dalam ni semua. Tetapi, cikgu tak mahu semua kat dalam. Cikgu nak satu je. Kalau kita nak satu je, kita bahagi N. Okay? So, N tu apa cikgu? N tu bilangan sisi. Hexagon ni ada berapa tepi? 1 tepi, 2 tepi, 3 tepi, 4 tepi, 5 tepi, 6 tepi. So, 6 tolak 2, 4. 4 darab 180 bahagi 6. Dapat berapa? N kita tu 6. 6 tolak 2 darab 180 bahagi 6. Dapat berapa? 120. Okay, thank you. Betul. Okay, 120 tu maksudnya sini 120, sini 120, sini 120. Semua tu lah sama 120. 5x tu pun 120 juga. Okay, bila kita dah tahu 5x tu sama dengan 120, boleh tak kita nak cari 1x? Boleh. 5x tu bersamaan dengan 120. Kalau saya nak x, 120 bahagi 5. Betul. Awak akan dapat 24. Okey. Bila kita dah tahu 5x tu 120, x tu pun kita dah tahu 24. Boleh tak kita nak cari 2y? Boleh. Macam mana? Siapa dah dapat dah jawapan? A, B, C, D. 180. Betul? Pandai-pandai. 180 tolak 6x. Pandai. Betul? 5 darab 24 tambah 24 tambah 2. Betul. Kita gantikan je kat situ. B. Betul. Dah siap. Okay. Siapa yang dapat tu, power. Good. Dah nampak dah. Bagi siapa yang macam mana dapat tu? Okay, jom cikgu explain. Okay, tadi kita dah dapat nilai x. Kita dah tahu 5x. Kita nak cari y. Macam mana kita nak cari y? Ingat ni. Ini adalah satu garis lurus. Kalau satu garis lurus, sudut dia 180. Jadi, 5x tambah dengan x tambah dengan 2y sama dengan 180 darjah. Macam tu. X kita dah tahu kan? Masukkanlah di sini nilainya. 5x tambah 1x. Jadi 6x lah. Cikgu tulis macam ni tu. 6x. X tu 24. Gantilah kat sini. Tentu. Kalau kita nak y, 6 darab 24 ni, pindah main sini. Dia akan jadi tolak. So, awak akan dapat macam ni. 2y sama dengan 180 tolak hasil darab ni. Ni cikgu tunjuk bagi siapa yang tak faham lagi. Siapa yang dah faham tadi, good job. Okay, awak akan dapat 36. Okay, ni cikgu pindah main sini. Dia jadi tolak. So, 2y sama dengan 36. Soalan nak y je. 2 ni pun kena pindah juga jadi bahagi. So, y sama dengan 36 bahagi 2, 18. Dah siap. Contoh. Okay. Pandai. Poligon.
Soalan poligon ni, dia kalau keluar subjektif, dia keluar dekat bahagian A. Kalau dia nak keluar lah. Bahagian B, bahagian C dia jangan keluar. Okay, settle. Good. 5 minit lagi, ada lagi masa. Okay, next question. This topic, okay. Ini tajuk circle. Circle ni awak belajar form 2, lepas tu dengan form 3. Tangent of the circle ni awak belajar waktu form 3. Okay, let's go. Dalam raja 4, PQR, this line adalah tangent kepada bulatan. Di titik O, Q. QOS ialah diameter, alright. Diberi bahawa OTR ialah garis lurus. Cari nilai Y. First step. Okay, ini form 3 awak belajar bab 6. Sudut dan tangent bulatan. Form 3 bab 6. Okay, bila awak jumpa je soalan tangent dan bulatan, first step. Apa yang benda pertama keluar kat kepala awak? Ting, ada lampu. Apa dia? Tangent bulat. Apa? Sudut 90. Very good. Pandai. Kalau kita ada tangent tu apa cikgu? Tangent tu kat mana dia sentuh bulat kita. Nampak ni bulat? Dia sentuh sikit je kat situ. Itulah kita panggil tangent ni. Garisan ni is our tangent. Tangent kita jumpa dengan bulat kita. Dekat bulat kita kan ada jejari. Ini kita panggil jejari. So kalau tangent jumpa jejari, sini dia akan jadi 90 darjah. Itu first benda yang point keluar kat kepala awak kalau tangent jumpa jejari bulatan. Lepas tu, kita boleh cari sudut mana? Kita dah ada 50, kita dah ada 90. Boleh tak cikgu nak cari sudut kat tepi ni dulu? Betul? 160. Ingat segitiga kan total dia 180. 180 tolak 50 tolak 90. Dapatlah coet tepi ni. Okey, berapa? 180 tolak 90 tolak 50. Awak akan dapat 40. Okey. Betul-betul? Okey, good. Lepas tu, bila kita tahu kat situ 40, boleh tak saya nak tahu sebelah dia ni? Sebelah dia berapa ya? Ingat ni, ini satu garis lurus. Kalau sini 40, balance-nya sini berapa? Betul. Kalau garis lurus 180, kalau kat sini 40, 180 tolak 40. Balance kat sini ada lagi 140. Okay, good. Lepas tu, okay, kita tahu kan, ini daripada bulat, daripada pusat bulatan pergi tepi. Ini kita panggil jejari. Titik tengah, pergi tepi. Ini kita panggil jejari. Titik tengah, pergi tepi. Ini pun kita panggil jejari. Bila sini jejari, sini pun jejari, sekarang dia dah jadi segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, maksudnya nilai kat sini dengan nilai kat sini akan sama. Sebab kaki dia sama panjang. Boleh tak cikgu nak cari kaki ni dulu? Boleh. Macam mana? Sudut untuk segitiga 180, tolak yang kita dah ada kat situ 140. Disebabkan kita ada dua kaki yang sama, bahagi 2. Dapatlah nilai untuk satu kaki. Okey, betul. 180 tolak 140 bahagi 2. Dapat untuk satu kaki. Sini kaki 20, sini kaki 20. Soalan nak Y, bukan nak kaki.
kita dah tahu kaki berapa, boleh tak kita nak cari Y? Boleh. Sebab hubungan antara kaki sini dengan Y adalah satu garis lurus. Satu garis lurus 180. So Y sama dengan 180. Tolaklah kaki sebelah yang kita tak nak tadi tu. Dapat jawapan dia. Settle. Macam tu. Ni cikgu tunjuk seketui. Mula-mula kita pergi dulu kat this triangle. Dah dapat situ, kita boleh cari sebelah. Dah dapat sebelah, kita tengok pula dua kaki ni. Dah tahu dua kaki, baru kita tengok yang ni. Satu cikgu tunjuk. Okay. Siapa yang dah faham tu, awak tolong jawab komen kawan-kawan awak tu sekali. Diorang kadang-kadang diorang tu loading sikit, diorang faham je. Tapi dia macam, macam mana? Thank you siapa yang dah tolong tu. Okay. Settle. Dah 10 suku dah. Okay, dah cukup. Cukup lah untuk hari ni. Okay. Esok exam sekarang baru nak study. Okay lah tu. Sempat lagi study. Mat Form 4 ini bukan. Ini soalan Mat SPM. Tapi ini kalau dalam syllabus Form 3. Bab 6. Last cikgu. Last apa lagi, cukup lah 10 suku dah. Sejam dah. Cikgu nombor perdana. Cikgu nombor last bawah tu. Astaghfirullahaladzim. Okay. Cikgu tolong nombor perdana tu dulu. Sebab tadi dia tanya. Okay. Siapa? Ni jadual live saya. Sambil-sambil tu saya tolong kawan awak yang tanya nombor perdana tadi tu. Ni jadual live saya. Okay. Kawan awak tanya tadi, cikgu macam mana kita nak tahu nombor perdana? Okay. Nombor perdana dia suka keluar dekat topik Form 4 penakkulan logik yang ada ayat-ayat banyak tu. Betul? Nombor perdana macam mana kita nak ingat dia? Nombor perdana awak ingat macam ni. Nombor perdana adalah nombor yang special. Kenapa cikgu cakap nombor yang special? Okay, awak ingat macam ni. Nombor perdana, dia ada dekat CV dia je. Dia tak boleh ada dekat CV orang lain. Sebab, Perdana Menteri ada berapa orang? Seorang je kan? Setiap negara dia akan ada satu je Perdana Menteri. Sama juga macam nombor. Nombor perdana, dia hanya boleh ada dekat CV dia je. Dia tak boleh ada dekat CV lain. Contohnya, cikgu bagi nombor 1 sampai 10. Ni contoh ni bukan nombor perdana. Cikgu tunjuk je contoh. Okay, kita check satu-satu. Okay, nombor 1. Adakah nombor 1 adalah nombor perdana? Tak. Kenapa? Nombor perdana kita bermula daripada nombor 2. Sebab apa? Sebab nombor 1 ni special case. Semua nombor dekat CV 1 kan? So tak valid lah kita punya special one nombor perdana tu. So nombor 1 tu tak boleh guna. Sebab semua nombor kat dunia ni ada dekat nombor 1. So cannot. Kita semua nombor perdana kita bermula daripada nombor 2. So nombor 2 yes. Nombor 2 nombor perdana. Okay. Nombor perdana ni apa? Nombor yang special. Tak ada kat CV lain. Tak ada dekat CV lain. Ni kalau ayat senang ingat. Kalau ayat buku, nombor yang boleh dibahagikan dengan satu dan dirinya sendiri sahaja. Itu kalau definisi ayat buku nombor perdana. Kalau nak senang faham, ingat ni. Nombor perdana, nombor yang special, dia tak ada kat CV lain. 2 ada tak awak jumpa kat CV lain? Tak ada. CV 3, mana ada nombor 2? CV 5, mana ada nombor 2? Kalau angka 12, 22 tu lain lah. Itu dah nombor lain lah. Maksud saya angka 2 tu itself, dia tak ada dekat CV lain. So 2 tu special lah. Ni nombor perdana. Okay, 3 special. 4 tak. Kenapa 4 bukan nombor perdana? Why? 4 bukan nombor perdana sebab dia ada dekat CV 2.
Dekat CV dia tak apalah. Ni dekat CV orang lain ni. Tak boleh. So dia bila dia ada kat CV orang lain, dia dah tak special dah. Dia bukan nombor perdana. Okey, 5. Adakah 5 nombor perdana? Yes. 5 nombor perdana. Mana ada jumpa nombor 5 kat nombor lain? CV lain tak ada. 5 perdana, special, yes. 6. Nope. Sebab CV 2 ada, CV 3 ada, CV 6 pun ada. Tak boleh. Bila dia ada kat CV orang lain je, dia tak special dah. Dia bukan nombor perdana. 7. Yes. 8. CV 2 ada, CV 4 ada, CV 8 ada. Cannot. 9. Ni ramai careless. Selalu ramai orang jawab 9 adalah nombor perdana. No. 9 is not prime number. Kenapa? Kenapa 9 bukan nombor perdana, cikgu? Sebab 9 awak jumpa dekat CV 3. Bila dia ada kat CV lain dah tak special dah. Cannot. Selalu awak suruh, selalu ingat nombor perdana tu adalah nombor ganjil. Tak semestinya. Kena tengok juga. Macam 9 bukan. Sebab dia ada kat CV 3. 10 lagilah bukan. CV 2 ada, CV 5 ada. CV dia pun ada. Macam tu. So basically nombor perdana tu apa? Nombor yang special. Dia tak ada dekat CV lain. Maksudnya dia hanya wujud dekat CV dia je. Barulah special. Barulah nama dia perdana. Gitu. Faham tak? Okay. Nah, kecekik. Macam mana nak tahu kalau dia banyak angka? Okay, katakanlah. Cikgu, kalau nombor yang kecil-kecil ni senang nak tahu dia ada kat CV tu ke tak ada. Kalau nombor yang beratus-ratus itu, puluh-puluh tu macam mana? Yang tu kita boleh try and error. Contoh cikgu bagi, nombor 51. Adakah nombor 51 adalah nombor perdana? Is it? Macam mana kita nak tahu, cikgu? Okay. Ni cara paling cepat lah cikgu nak ajar awak, cara kita congak. Okay, first step, bila ini adalah nombor ganjil, maksudnya nombor genap tu dia tak ada kat CV nombor genap kan? Maybe dia boleh wujud dekat CV 3, 7 ataupun 9. CV ganjil saja. CV genap tak dah. Sebab ni kan nombor ganjil. So, bila dia nombor ganjil, dia maybe dia akan wujud dekat CV ganjil. So, maybe ni awak check lah kalkulator. 51 bahagi 3. Boleh tak cikgu? 51 bahagi 3. Boleh. Kalau 51 bahagi 3 ada jawapan, maksudnya dia ada dekat CV tu. Maksudnya 51 ada dalam CV 3. Maksudnya this is not prime number. Macam tu. Itulah cara cepat kalau kita nak congak macam tu. Okay? Kalau dia nombor genap, confirm dah. Kalau nombor genap, confirm. Bukan nombor perdana. Sebab semua nombor genap ada kat CV 2. Kecuali 2 lah. 2 je special. Okay? Nombor ganjil tu je kena hati-hati, kena check sikit. Okay? Dah siap untuk hari ni. Nombor genap nombor apa? Astaghfirullahaladzim. Nombor genap tu nombor CV 2. 2, 4, 6, 8, 10 macam tu. Okay. Okay, settle. So, cukup untuk hari ni. Kita dah live daripada 9 suku sampai 10 lebih dah tu. Dekat 10.30 dah. Okay, ni jadual live saya. Siapa yang first time join live saya, seminggu saya buat live 2 kali. Hari Selasa 9 suku sampai 10 suku dekat TikTok Fast Track Academy. Hari Jumaat 9 suku sampai 10 suku dekat TikTok Yana Fast Track. Apa yang saya buat waktu live ni, kita bincang soalan model SPM. Sampai awak faham. Kita bincang. Bukan kita buat teknik menjawab. Kalau teknik menjawab, dia kena laju kan? Ni tak. Kita bincang, study sama-sama. Macam tu. Okay? Nah, jadual saya kecil.
Okay, so sekarang tolong saya tap screen bagi cukup 10K lah. Bagi cukup 10K genap. Bundarkan kepada 10,000 yang terdekat. Ini 7.9K kan? Bundarkan kepada 10,000 yang terdekat. Round off to the nearest 10,000. Macam mana? Ding-ding-ding. Tepat 10K. Assalamualaikum. Good night. Saya off terus. Cepat tolong saya tap screen. Cukup ngam 10K, saya off terus. Terima kasih cikgu sama. Semoga semua dipermudahkan untuk study dan jawab exam SPM nanti, terutamanya 1 hari bulan 12. Okay dah slow. Dah dekat 10K dah. Okay. So itu saja, kita jumpa lagi. Bye bye.